hasil daripada pembacaan penyelidikan yang saya dapati bahawa terdapat kekangan-kekangannya dan banyak diceritakan dalam jurnal terdahulu menceritakan mengenai aplikasi-aplikasi bahan bantu mengajar ini digunakan dalam pengajaran mikro. Juga diterangkan mengenai kekangan-kekangan daripada aspek latihan guru, kesesuaian kandungan BBM itu sendiri dalam menerapkan nilai-nilai falsafah inquiry dan kekurangan bahan digital ini dalam menyokong pembelajaran berasaskan nilai dan refleksi. Terdapat kekurangan bahan digital yang menyokong pembelajaran berasaskan dialog dan refleksi di dalam kajian-kajian lepas, dan terdapat juga kekurangan keintegrasi sejarah guru dalam konteks pembelajaran nilai dan akhlak melalui pendekatan hikmah sendiri. Okay, oleh itu hasil daripada pengajaran tersebut, maka timbullah persoalan yang ingin dikaji. Antara cabaran utamanya adalah masalah peranti ataupun masalah yang melibatkan pencapaian internet itu sendiri menjadi masalah kepada guru-guru. Di sini selain itu guru juga mempunyai masalah dalam memilih reka bentuk visual BBM digital yang berasaskan nilai Islam, yang mana mereka tidak dapat menyesuaikan di antara isi kandungan berpandukan kepada kandungan pembelajaran berasaskan pedagogi hikmah yang bersesuaian. Selain itu, cabaran lain di antaranya adalah kekangan literasi digital guru dan akses teknologi yang masih lemah, yang membuatkan guru-guru tidak dapat menghadkan penggunaan berbentuk digital, BBM digital ini. Oleh itu, cadangan untuk mengembangkan model latihan guru perlu dilakukan dengan penyediaan infrastruktur teknologi yang mencukupi, dan pemilihan BBM digital yang selari dengan nilai-nilai Islam perlu dilakukan. Jadi cadangan lain dalam kajian ini mencadangkan bahawa setiap pelajar diwajibkan membawa tab ke sekolah, sama ada ibu bapa atau guru atau sekolah sendiri menyediakan tab tersebut supaya ini bagi memudahkan pelajar untuk melayari internet. Hasil dapatan daripada kajian ini menunjukkan bahawa BBM ini menyokong amalan penggunaan pengajaran mikro berasaskan pedagogi hikmah yang lebih bermakna, yang mana kita dapat berupaya meningkatkan kefahaman pelajar bukan sahaja kepada pemikiran yang lebih kritis dan kritikal berasaskan dialog dan refleksi pelajar, tetapi peserta kajian juga dapat belajar dalam keadaan yang menyeronokkan dan boleh berinteraksi dengan bahan secara langsung dan dapat mempelajari kemahiran yang baru dalam pengajaran pedagogi hikmah.